Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia, menggamai dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat, dan salam Melaka sayang rakyat. Saya mengalu-alukan seluruh warga sekolah dan penggiat seni muda dari seluruh Malaysia untuk bersama-sama meraihkan Festival Lakon dan Layar Sekolah Generasi Madani Peringkat Kebangsaan tahun 2026 yang akan berlangsung pada 27 hingga 30 Julai ini di negeri Melaka. Inilah pentas untuk mencipta cerita, menyerlahkan bakat dan menampilkan karya terbaik generasi muda Malaysia. Saya percaya daripada festival ini akan lahir lebih ramai penulis, pelakon, pengarah, pengkarya muda yang kreatif, berani serta mampu melangkah lebih jauh. Berkaryalah dengan penuh keyakinan dan jadikan Festival Lakon dan Layar ini sebagai langkah pertama menuju impian yang jauh lebih besar. Layar dibuka, cerita bermula, berkisah indah penuh makna. Bakat muda terus diperkasa mengangkat seni ke pesada dunia. Selamat bertanding, selamat berkarya dan selamat datang ke negeri Melaka. Mana lagi? Melaka lah.